Orang lama di kampung selalu ada satu petanda menarik. Katanya kalau ikan tiba-tiba timbul banyak di permukaan sungai, itu tanda banjir dah dekat. Pada mulanya saya fikir itu sekadar kepercayaan turun-temurun. Tetapi bila saya semak satu demi satu kajian saintifik, rupanya memang ada penjelasan biologi dan perubahan alam sekitar yang membuatkan tingkah laku ikan berubah sebelum hujan lebat atau banjir berlaku. Hari ini saya terangkan dengan sangat ringkas tetapi tepat supaya kita faham apakah sebab sebenar ikan timbul sebelum banjir dan adakah ia betul-betul satu amaran awal dari alam. Perkara paling penting ialah ikan boleh rasa perubahan tekanan udara, sesuatu yang manusia tidak boleh rasa tanpa alat. Menurut kajian diterbitkan dalam Journal of Fish Biology oleh ahli biologi perikanan, banyak spesies air tawar seperti catfish, carp dan snakehead mempunyai organ sensori yang membolehkan mereka mengesan perubahan tekanan barometrik. Apabila tekanan udara jatuh mendadak, biasanya itu tanda hujan lebat atau ribut bakal berlaku dan ikan akan memberi reaksi segera. Apa yang ikan buat? Mereka jadi lebih aktif, gelisah dan mula naik ke bahagian atas sungai atau kawasan yang lebih cetek. Dari tebing sungai, orang akan nampak ikan timbul lebih banyak daripada biasa. Inilah yang disalah anggap sebagai ikan boleh ramal banjir. Sedangkan sebenarnya ikan cuma bertindak balas kepada tekanan udara yang berubah. Sebab kedua memang jelas dan disokong banyak kajian hidrologi. Bila cuaca mendung berpanjangan sebelum hujan besar, oksigen terlarut dalam air sungai menurun. Ini berlaku kerana kurang cahaya matahari untuk fotosintesis tumbuhan air, suhu air berubah, arus mula bergerak perlahan sebelum berubah laju. Menurut kajian dari Environmental Biology of Fishes, ikan akan naik lebih dekat ke permukaan apabila oksigen di dasar sungai menurun. Sebab di permukaan, air bercampur dengan udara dan oksigennya lebih tinggi. Jadi, bila oksigen rendah, ikan akan naik ke permukaan, menghirup lebih banyak oksigen dan mencari kawasan air cetek. Dari pandangan manusia, ia seolah-olah ikan timbul nak banjir. Tetapi dari sudut sains, mereka sebenarnya sedang mencari oksigen. Di Malaysia, banjir sering bermula di kawasan hulu sungai, jauh dari pandangan penduduk di kawasan bandar atau kampung. Bila hujan lebat berlaku di hulu, air yang sejuk dan keruh akan mengalir ke hilir lebih awal. Walaupun kita di bawah belum nampak hujan, sungai sebenarnya sudah mula berubah. Perubahan ini termasuk suhu air turun, kekeruhan meningkat, arus menjadi tidak stabil. Menurut kajian hidrologi Sungai Pahang dan Sungai Kelantan, perubahan arus ini mempengaruhi tingkah laku ikan air tawar tempatan seperti keli, baung dan lampam. Ikan akan bergerak ke tebing sungai, mencari kawasan yang lebih perlahan dan berkumpul di tempat yang mereka anggap selamat. Inilah sebabnya sebelum banjir, ikan lebih mudah nampak dan seolah-olah datang dekat. Jadi, betulkah ini ramalan banjir? Jawapannya, ada asas saintifik, tetapi ia bukan ramalan tepat 100%. Ikan tidak meramal banjir, tetapi ikan memang sensitif pada tekanan udara, bergantung kepada oksigen dan terkesan kuat oleh perubahan arus sungai. Kesemua perubahan ini, tekanan turun, oksigen merosot, arus berubah, memang berlaku sebelum hujan besar dan banjir. Jadi,
tingkah laku ikan boleh menjadi petunjuk awal, tetapi ia bukan satu sistem ramalan rasmi dan tidak boleh menggantikan data meteorologi. Namun, orang kampung sebenarnya tidak salah. Pemerhatian mereka selama generasi lama memang berasaskan tanda-tanda ekologi yang selari dengan kajian moden. Jadi, kalau satu hari nanti anda lihat ikan tiba-tiba timbul dengan banyak, berenang dekat tebing atau nampak gelisah, itu mungkin bukan kebetulan. Alam kadang-kadang memberi kita amaran kecil melalui haiwan, melalui angin atau melalui sungai. Dan kini, kita tahu setiap perubahan tingkah laku ikan itu sebenarnya ada penjelasan biologi dan saintifik di sebaliknya. Jika anda suka kupasan sains macam ini, jangan lupa follow Lati Ashrex kerana setiap fenomena pelik sebenarnya ada ilmu di sebaliknya.